Konflik sempadan dan tuntutan maritim merupakan antara isu geopolitik paling kompleks yang dihadapi Malaysia dalam abad ke-21. Kedudukan strategik negara di tengah laluan perdagangan global, khususnya perhampiran Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, menjadikan Malaysia bukan sahaja pemain ekonomi serantau yang penting, malah turut terdedah kepada persaingan kuasa besar. Pertindihan tuntutan dengan beberapa negara termasuk China meletakkan isu maritim sebagai cabaran strategik yang mempunyai implikasi langsung terhadap kedaulatan ekonomi negara. Secara asasnya, tuntutan maritim berkait dengan hak ke atas zon eksklusif seperti yang diperuntukkan dalam Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 di bawah United Nations. Hak ini meliputi penerokaan dan eksploitasi sumber asli seperti petroleum, gas asli dan hasil perikanan. Namun, apabila tuntutan bertindih dan tafsiran undang-undang berbeza berlaku, hak tersebut menjadi subjek pertikaian yang berpanjangan. Dalam konteks Malaysia, isu ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan sempadan wilayah, tetapi sebagai cabaran terhadap kestabilan fizikal, keselamatan tenaga dan kelangsungan perdagangan. Kedaulatan ekonomi Malaysia sangat bergantung kepada kestabilan sumber asli luar pesisir, pelaburan asing, industri perikanan dan kelancaran laluan perdagangan antarabangsa. Sektor minyak dan gas yang diterajui oleh Petroleum Nasional Berhad menyumbang secara signifikan kepada hasil negara. Dalam masa yang sama, komuniti pesisir bergantung kepada sumber perikanan yang untuk kelangsungan hidup, manakala ekonomi nasional secara keseluruhannya bertunjangkan perdagangan maritim. Sebarang gangguan di kawasan pertikaian boleh mencetuskan kesan rantaian yang meluas terhadap struktur ekonomi domestik. Selain itu, sempadan maritim turut memaksa peningkatan perbelanjaan pertahanan dan penguatkuasaan laut melalui agensi seperti Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Perbelanjaan ini walaupun perlu bagi mempertahankan hak kedaulatan, memberi tekanan kepada keutamaan pembangunan lain. Pada masa yang sama, kredibiliti diplomatik Malaysia dalam kerangka Association of Southeast Asian Nations memainkan peranan penting dalam memastikan pertikaian ditangani secara aman dan berasaskan undang-undang antarabangsa. Stabilan pelaburan asing akibat konflik sempadan maritim dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi Malaysia. Ketidakstabilan pelaburan asing merupakan salah satu implikasi paling signifikan akibat konflik sempadan dan tuntutan maritim. Dalam konteks Malaysia, pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan bukan sekadar isu keselamatan wilayah, tetapi faktor risiko ekonomi yang mempengaruhi keyakinan pelabur global. Sebagai sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kuat kepada perdagangan dan pelaburan langsung asing, Malaysia terdedah kepada perubahan persepsi risiko geopolitik yang boleh memberi kesan besar terhadap aliran modal. Pelaburan langsung asing memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor tenaga, pembuatan, logistik dan infrastruktur. Sektor minyak dan gas misalnya melibatkan kerjasama antara syarikat tempatan seperti Petroleum Nasional Berhad dan syarikat tenaga multinasional. Projek eksplorasi luar pesisir memerlukan modal tinggi, teknologi canggih dan kepakaran antarabangsa. Apabila kawasan operasi terletak dalam zon yang dipertikaikan,
pelabur akan menilai semula risiko politik, keselamatan dan perundangan sebelum membuat komitmen jangka panjang. Konflik maritim meningkatkan apa yang dikenali sebagai political risk premium. Risiko ini merangkumi kemungkinan gangguan operasi, tekanan diplomatik, sekatan ekonomi atau kehadiran kapal keselamatan asing yang boleh menjejaskan kelangsungan projek. Negara seperti China yang mempunyai tuntutan bertindih sering menggunakan pendekatan kehadiran maritim berterusan bagi mengukuhkan tuntutan mereka. Walaupun tidak berlaku konfrontasi bersenjata, suasana tegang berpanjangan sudah cukup untuk meningkatkan kos insurans dan pembiayaan projek. Kesimpulannya, konflik sempadan maritim memberi kesan mendalam terhadap kestabilan pelaburan asing di Malaysia. Risiko geopolitik menjejaskan keyakinan pelabur dan berpotensi mempengaruhi penarafan kredit negara. Dalam ekonomi global yang kompetitif, persepsi kestabilan adalah aset strategik. Oleh itu, pengurusan konflik maritim secara berhati-hati, tegas dan berasaskan undang-undang antarabangsa adalah penting untuk memastikan kedaulatan ekonomi Malaysia tidak terhakis melalui pengurangan pelaburan dan aliran modal jangka panjang. Konflik sempadan dan tuntutan maritim bukan sahaja melibatkan isu petroleum dan geopolitik kuasa besar, malah memberi kesan langsung kepada industri perikanan dan kesejahteraan komuniti pesisir. Dalam konteks Malaysia, pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan memberi tekanan besar kepada nelayan tempatan, keselamatan makanan negara dan kestabilan ekonomi wilayah pantai, khususnya di Sabah dan Sarawak. Isu ini sering dipandang sebagai masalah mikro, sedangkan implikasinya bersifat struktural terhadap kedaulatan ekonomi negara. Perairan Laut Cina Selatan merupakan antara kawasan perikanan paling produktif di dunia. Sumber perikanan di kawasan ini menyumbang secara signifikan kepada bekalan protein rakyat Malaysia. Industri perikanan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada puluhan ribu nelayan serta pekerja rantaian bekalan seperti pemprosesan, pengangkutan dan peruncitan. Apabila kawasan tangkapan tradisional menjadi zon pertikaian, nelayan berdepan risiko keselamatan dan ketidakpastian operasi. Kehadiran kapal pengawal pantai atau kapal nelayan asing berskala besar, terutamanya dari China dan Vietnam, meningkatkan persaingan terhadap sumber yang sama. Kapal berskala industri mempunyai kapasiti tangkapan jauh lebih besar berbanding bot nelayan tempatan. Tanpa penguatkuasaan konsisten, eksploitasi berlebihan boleh berlaku dan mengurangkan stok ikan secara drastik. Ini bukan sekadar persaingan ekonomi, tetapi ancaman terhadap kelestarian sumber jangka panjang. Kesimpulannya, konflik sempadan maritim memberi kesan langsung dan mendalam terhadap industri perikanan serta komuniti pesisir Malaysia. Ia menjejaskan pendapatan nelayan, keselamatan makanan, kestabilan sosial dan perbelanjaan kerajaan. Kedaulatan ekonomi bukan hanya soal minyak dan gas, tetapi juga kemampuan negara melindungi sumber makanan dan kesejahteraan rakyatnya. Tanpa pengurusan strategik dan penguatkuasaan berkesan, hak maritim boleh terhakis secara beransur-ansur melalui tekanan ekonomi dan persaingan sumber di laut terbuka. Peningkatan perbelanjaan, pertahanan dan penguatkuasaan maritim serta implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi Malaysia
konflik sempadan dan tuntutan maritim bukan sahaja memberi kesan terhadap sumber asli dan pelaburan, malah meningkatkan tekanan terhadap struktur fizikal negara melalui keperluan memperkukuh pertahanan dan penguatkuasaan maritim. Dalam konteks Malaysia, pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan memerlukan kehadiran keselamatan yang konsisten bagi mempertahankan hak kedaulatan dan zon ekonomi eksklusif. Walaupun pendekatan Malaysia cenderung bersifat diplomatik dan tidak konfrontasi, realiti geopolitik memaksa negara meningkatkan kapasiti keselamatan laut bagi mengelakkan haknya terhakis secara beransur-ansur. Kehadiran kapal pengawal pantai dan tentera laut asing di kawasan pertikaian mewujudkan tekanan strategik yang berterusan. Negara seperti China mengamalkan pendekatan kehadiran maritim berpanjangan bagi mengukuhkan tuntutan mereka. Negara seperti maafkan saya, dalam situasi sebegini, ketiadaan rondaan konsisten boleh ditafsirkan sebagai kelemahan atau pengiktirafan tidak langsung terhadap tuntutan pihak lain. Oleh itu, Malaysia perlu memastikan kehadiran fizikal yang mencukupi melalui aset keselamatan maritimnya. Dua institusi utama yang memikul tanggungjawab ini ialah Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kedua-duanya memerlukan peruntukan kewangan besar untuk penyelenggaraan kapal, latihan anggota, pembelian aset baharu dan peningkatan teknologi pemantauan. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar, peningkatan perbelanjaan pertahanan menimbulkan dilema dasar kerana sumber fizikal adalah terhad. Kesimpulannya, peningkatan perbelanjaan pertahanan dan penguatkuasaan maritim akibat konflik sepadan mempunyai implikasi besar terhadap kedaulatan ekonomi Malaysia. Ia menjejaskan struktur fizikal, keutamaan pembangunan dan persepsi pelabur. Walaupun perbelanjaan keselamatan adalah perlu bagi melindungi hak maritim, pengurusannya mesti cekap, telus dan seimbang agar tidak menjejaskan kestabilan kewangan negara. Kedaulatan ekonomi tidak dapat dipisahkan daripada keupayaan mempertahankan wilayah. Namun, pertahanan yang berlebihan tanpa strategi diplomatik berkesan boleh menjadi beban jangka panjang kepada ekonomi negara. Seterusnya, implikasi undang-undang antarabangsa dan kredibiliti diplomatik terhadap kedaulatan ekonomi Malaysia. Konflik sempadan dan tuntutan maritim bukan sekadar isu ketenteraan atau ekonomi, tetapi turut berkait rapat dengan kedudukan undang-undang antarabangsa dan kredibiliti diplomatik sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan menguji keupayaan negara mempertahankan haknya berdasarkan prinsip undang-undang laut moden. Cara Malaysia menguruskan pertikaian ini memberi implikasi langsung terhadap kedaulatan ekonomi, reputasi antarabangsa dan kekuatan tawar-menawar dalam hubungan dua hala serta pelbagai hala. Asas tuntutan maritim Malaysia berpandukan Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 yang digubal di bawah United Nations. Konvensyen ini menetapkan hak zon ekonomi eksklusif sejauh 200 batu nautika dari garis pantai, termasuk hak eksklusif meneroka dan mengeksploitasi sumber asli. Malaysia sebagai negara pihak kepada konvensyen tersebut mempunyai asas undang-undang yang kukuh dalam mempertahankan hak maritimnya. Namun,
Cabaran timbul apabila terdapat negara yang mengemukakan tuntutan berdasarkan tafsiran sejarah atau garis peta unilateral yang tidak selaras dengan kerangka UNCLOS. Tuntutan meluas oleh China melalui apa yang dikenali sebagai garis 9 sengkang mencetuskan pertindihan dengan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia. Situasi ini mewujudkan konflik antara norma undang-undang antarabangsa dengan realiti kuasa geopolitik. Kesimpulannya, implikasi undang-undang antarabangsa dan kredibiliti diplomatik terhadap konflik sempadan maritim memberi kesan mendalam kepada kedaulatan ekonomi Malaysia, kepastian undang-undang, reputasi antarabangsa dan konsistensi dasar menentukan sejauh mana negara mampu mempertahankan hak eksploitasi sumber dan mengekalkan keyakinan pelabur. Dalam persekitaran geopolitik yang kompleks, undang-undang antarabangsa bukan sekadar prinsip normatif, tetapi instrumen strategik untuk melindungi kepentingan ekonomi negara secara jangka panjang. Konflik sempadan dan tuntutan maritim di perairan Malaysia merupakan isu multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, keselamatan, undang-undang, sosial dan diplomasi. Analisis terhadap 6 subtopik utama menunjukkan bahawa implikasi konflik ini sangat luas dan berpotensi menjejaskan kedaulatan ekonomi Malaysia dalam jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Dalam konteks geopolitik serantau, pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan dan kawasan sekitarnya bukan sekadar persoalan sempadan, tetapi juga menentukan kemampuan Malaysia untuk mempertahankan hak ke atas sumber asli, mengekalkan kestabilan pelaburan, menjamin keselamatan komuniti pesisir dan memastikan kelancaran laluan perdagangan yang kritikal bagi ekonomi negara. Salah satu kesan yang paling ketara ialah tekanan terhadap sumber asli strategik. Perairan yang dipertikaikan mengandungi rizab petroleum dan gas yang besar yang menjadi penyumbang utama kepada hasil negara. Malaysia bergantung kepada industri tenaga, khususnya sektor minyak dan gas yang diterajui oleh Petroleum Nasional Berhad untuk menjana pendapatan kerajaan dan menstabilkan imbangan pembayaran. Pertindihan tuntutan menimbulkan risiko eksploitasi yang tidak konsisten dan kemungkinan gangguan operasi akibat ketegangan geopolitik. Jika hak pengeluaran terjejas atau dipersoalkan, hasil negara boleh merosot, seterusnya menjejaskan pelan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu, konflik maritim menjejaskan keyakinan pelabur asing. Malaysia merupakan ekonomi terbuka yang amat bergantung kepada pelaburan langsung asing (FDI) untuk menyokong sektor tenaga, perbuatan, infrastruktur dan teknologi. Ketidakpastian di kawasan laut yang bertindih meningkatkan political risk premium, menyebabkan pelabur menilai semula keputusan mereka. Projek berskala besar seperti eksplorasi luar pesisir, pembangunan lapangan minyak atau pelabuhan logistik memerlukan komitmen modal yang tinggi serta jangka masa pulangan yang panjang. Risiko ketegangan diplomatik atau potensi insiden di laut boleh membuat pelabur menangguhkan pelaburan atau memindahkan modal ke negara yang lebih stabil.
Ini seterusnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan tempatan. Industri perikanan dan komuniti pesisir juga terkesan secara langsung. Nelayan tempatan bergantung kepada perairan laut terbuka untuk tangkapan harian mereka, dan konflik maritim meninggalkan risiko persaingan dengan kapal industri asing, pengusiran atau pertahanan nelayan, dan eksploitasi berlebihan sumber perikanan. Penurunan hasil tangkapan memberi kesan kepada pendapatan nelayan dan keselamatan makanan negara. Dalam jangka panjang, komuniti pesisir berisiko menghadapi kemiskinan dan migrasi dalaman ke bandar, sekaligus menimbulkan tekanan sosial tambahan serta mengurangkan tenaga kerja tradisional dalam sektor perikanan. Malaysia perlu mengekalkan sumber ini secara lestari sambil memastikan hak komuniti tempatan tidak terabai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.